Sekarang abang tanya Bear tutup mata, filem apa yang Bear ingat? Yang zaman sekarang. Kan? Apa yang Bear ingat? Bear tutup mata, Bear ingat, oh cerita ni tak banyak. Kan? Tak banyak. Dan seorang lagi yang bagi saya, yang betul-betul menjaga story dia adalah arwah Yasmin Ahmad. Yasmin Ahmad. Orang tengok cerita dia pacak je. Betul. Kan? Orang keluar frame masuk frame. But the story tu. Okay. Kan? Story tu, dia percaya story dia kuat. Benda-benda lain ni dia tak nak melebih-lebih lah. Kan? Dia tak melebih lah. Tetap orang ingat juga. Tetap orang ingat. Okey. Benda ni okey, sebab apa? Hari ni saya rasa orang-orang kat luar sana pun dia pun buka mata lah. Yang rupa-rupanya di belakang satu filem yang baik ni, dia ada penglibatan yang lebih ramai orang lagi. Dia bukan semata-mata kita nampak dengan mata tu saja. Untuk menghasilkan satu filem yang baik, bukan setakat kau ada pengarah fotografi yang baik ataupun pengarah yang baik, kau kena ada tukang buat air yang baik juga. Untuk menjaga emosi setiap pekerja ni. Okey. Kan? Kita kena ada tukang buat air dia pun kena power. Kena power ya, bukan jenis cincai boncai itu filmmaking lah bagi dia. Dan dalam masa sama, semua pembikin harus menghormati satu sama lain. Jangan kita tengok dia buat air, kita pandang dia remeh. Tapi tanpa dia, kita pun tak boleh menghasilkan satu benda yang baik.